Adik aku baru je beli kereta baru. So hari ni aku nak try pakai Glossil Ultimate Coating ni untuk coating satu body dia. Sebab jujur aku kata untuk pengguna-pengguna ataupun yang dah start pakai kereta baru, korang kena coating dulu sebab satu tak nak menyebabkan watermark ataupun daki-daki melekat. So kau tengok ini aku pakai Glossil, ini hasil lepas pakai Glossil. Kau tengok. Bila tengok ini adalah efek water beading ataupun air jatuh macam daun keladi. Glossil Ultimate Coating ni dia ada sertakan sekali dengan protection. Korang punya kereta ni lagi kilat, lagi bersinar dan jangka hayat cat ni lagi tahan lama. Cara pakai macam mana? Okey, untuk cara penggunaan hanya perlu spray saja. Okey, tempat yang korang nak coating, lepas tu korang tinggal lap. 3 jam lah korang try spray tengok. Nampak? Air jatuh macam daun keladi kan? So kalau korang nak dapatkan Glossil Ultimate Coating ni, korang tekan je kat beg kuning yang Cikgu Maira sediakan. Satu botol ni boleh pakai untuk 2 biji kereta untuk korang nak coating. So korang jangan tunggu lama lagi, tekan kat beg kuning terus.